Perkara simple, geng trader lupa buat. Kebiasaannya, dia lupa kira risiko sebelum dia entry. Sebab apa? Tak semua setup kita perlu masuk. Ada beberapa setup, andai kata risikonya lebih daripada risk percentage yang kita target, elakkan. Poin yang kedua adalah emosi. Apabila kita dalam keadaan yang emosi, kita lupa untuk elak daripada masuk market. Sebab apa? Apabila kita emosi, pemikiran kita bukanlah tak waras, cuma kurang fokus. Kan entry dalam keadaan emosi, loss, bertambah pula emosi. So, elakkan. Poin yang ketiga adalah trader ni tak mengambil kira margin yang dia ada, margin selamat. Sebab apa? Untuk FCPO ni, minimum kita perlu ada RM7,000 untuk overnight. Kadang orang ni terlupa dalam FCPO, kalau dia nak hold lama lebih daripada 1 hari, perlu ada RM7,000.